Tak ada Tuhan. Kemudian datanglah juz'iyah dia. Illallah, kecuali Allah. Datanglah juz'iyah dia. Datanglah bahagian satu juzuk tu. Kita beri contoh lah. Pagi ni tak ada yang datang kuliah. Pagi ni tak ada yang datang kuliah. Semua tak ada tu. Kecuali siapa? Orang doktor-doktor. Jadi kecuali tu juz'iyah yang doktor-doktor. Tak ada pun yang datang kuliah hari ni. Kuliah semuanya, dia nafikan semuanya. Kecuali rajin dia. Dia kecuali kan. Jadi dihuraikan kalimah la ilaha illallah tu, adanya kuliah, adanya juz'iyah. Dia nak hurai macam tu je. La ilaha kulliyah, tak ada Tuhan. Semua tak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Juz'iyah. Makna dia sama juga. Dan demikian itu dengan nazar akal dan pemikiran. Nazar ni kepahaman lah. Nazar ni mengikut kepahaman akal, mengikut pandangan akal. Maka demikian itu mengikut nazar akal, mengikut pandangan akal, pemikiran samalah. Daripada makna uluhiyah. Uluhiyah ni adalah ketuhanan. Uluhiyah ni ketuhanan. Kalau ilah Tuhan, kalau uluhiyah ketuhanan. Macam ubudiyah. Ubudiyah kehambaan. Ubudiyah, sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Ketuhanan, uluhiyah ni ketuhanan. Dan mengikut nazar akal dan pemikiran daripada makna uluhiyah. Tetapi dalil nas, kitab dan hadis dan ijma' segala sahabat dan ahli millatul Islam. Ahli millatul Islam ini dimaksudkan adalah para ulama'nya, para ulama'. Ahli millah ni, ahli agama Islam ni jadi maksudkan adalah para ulama'. Ijma' segala ahli millah Islam. Seperti tersebut yang telah menunjukkan khusus sifat uluhiyah kepada Allah. Bermaksud sifat uluhiyah itu hanya ada pada Allah. Mengikut pandangan akal kita. Mengikut pandangan akal kita, yang bersifat dengan ketuhanan itu hanya Allah sahaja. Jadi akal takkan boleh terima lah. Akal takkan boleh terima adanya selain daripada Allah bersifat dengan sifat uluhiyah. Akal tak boleh terima. Apatah lagi yang disebut pada nas, dalam nas Al-Quran, dalam nas hadis, ijma' para sahabat dan ijma' ahli millah, ijma' para ulama' tentang tidak ada sifat uluhiyah kecuali kepada Allah. Dia nak memperkuatkan lagi lah kenyataan tu, menunjukkan khusus sifat uluhiyah kepada Allah Ta'ala. Dan muhal ni mustahil. Dan muhal dan mustahil berdirinya kepada yang lain daripada Allah. Mana akal menolak, nas Quran menolak, hadis menolak, ijma' sahabat menolak, ijma' ahli billah, bermaksud ijma' para ulama' juga menolak. Dan kata jumhur ahli bayan, ahli bayan ni ahli bahasa, ahli bahasa, ahli bayan, dan juga ahli bayan bahawasanya kalimah la ilaha illallah itu
qasru sifat bagi mausuf. Qasru sifat ini dikhususkan, dikhususkan satu sifat kepada yang disifatkan. Gitu. Ini semua bahasa-bahasa olahan lah. Qasru sifat bagi mausuf. Semua bahasa-bahasa ilmu. Sebelum ni la ilaha illallah itu adalah menafikan sifat kulliyah, hanya ada pada juz'iyah sahaja. Itu cara dia hurailah. Ada setengah ahli bayan dia katakan la ilaha illallah itu qasrus sifat bagi mausuf. Qasrus sifat ni ditentukan sifat itu kepada yang disifatkan. Qasrus sifat ditentukan sifat uluhiyah itu kepada Allah yang disifatkan sebagai Tuhan itu. Ada yang jadi hurai macam tu, bentuk macam tu. Qasrus sifat bagi mausuf. Qasrus sifat ni dihadkan sifat bagi mausuf. Mausuf ni siapa? Mausuf ni Allah lah. Allah yang kita sifatkan sebagai uluhiyah itu hanya dia sahajalah. Itu sebut qasrus sifat. Dihadkan sifat itu kepada dia sahaja. Mausuf itu siapa? Mausuf itu Allah Ta'ala lah. Jadi diurai. Yang apa maksud qasrus sifat bagi mausuf? Qasrus sifat maknanya dikhususkan sifat uluhiyah itu kepada mausuf. Mausuf ni seseorang yang kita sifatkan. Siapa seseorang itu? Iaitu Allah. Iaitu seseorang yang bersifat dengan sifat uluhiyah hanya Allah. Jadi istilahnya qasrus sifat bagi mausuf, iaitu dikhususkan sifat uluhiyah kepada mausuf, kepada orang yang kita sifatkan. Siapa orang yang kita sifatkan? Allah. Apa yang kita sifatkan kepada Allah? Kita sifatkan uluhiyah kepada Allah, sifat ketuhanan kepada Allah. Yakni ismu jalalah, ataupun nama Allah, ismu jalalah yang menunjukkan atas zat. Jadi Allah bukan zat. Allah tu nama yang menunjukkan atas zat, atas dirinya Tuhan itu. Ismul jalalah menunjukkan atas zat. Dia menunjukkan atas zat itu. Allah itu kata nama yang menunjukkan atas dirinya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan atas zat yang wajibul wujud. Yang mana zat Allah taala itu disebut yang wajibul wujud, zat yang wajibul wujud, dan tiada harus berdiri kepada yang lainnya. Allah taala tidak berdiri kepada yang lain kerana dia berdiri dengan dirinya sendiri, qiyamuhu bi nafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Adapun selain daripada Allah, semua berdiri dengan Allah. Selain daripada Allah, semua berdiri dengan Allah. Itu adalah makna as-samad. As-samad. Mana samad? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dalam tafsir sebut apa maksud samad? Samad ni secara umum dia bermaksud kuat. Samad ni pada bahasa dia sesuatu yang kuat, sesuatu yang kokoh. Itu yang dia ambil nama sumud lah. Sumud ni yang kokoh, yang daging, yang kokoh. Itu asal dia.
Samad ni asal dia sesuatu yang kuat. Tetapi apabila disebut Allahus Samad, Allah tu bersifat dengan samad. Dalam tafsir dia kata samad Allah Taala ni dia tidak berhajat kepada yang lain. Sedangkan semua sesuatu berhajat pada dia. Itu makna samad. Allahus Samad, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu. Sedangkan selain pada Allah Ta'ala, semua berhajat pada dia. Jadi apabila Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu, itu disebut dia berdiri dengan dirinya sendiri. Dalam satu hadis Nabi SAW, lebih kurang maksud dia, Nabi mengatakan kana Allah wala syai'a ma'hu, kana Allah wala syai'a ma'hu. Dulu hanya ada Allah sahaja. Kana Allah, dulu hanya wujud, dulu suatu waktu dulu ada satu waktu, kana Allah wala syai'a ma'hu. Dulu ada satu waktu hanya ada Allah Ta'ala sahaja, wala syai'a ma'hu, tak ada sesuatu pun bersama dengan dia. Wa huwal ana kama kan. Dan Allah Ta'ala yang ada sekarang ni macam yang dululah. Kalau dulu hanya ada dia sahaja, maka Tuhan nak bergantung kepada siapa? Tak ada bergantung kepada siapa, tak ada sesiapa pun. Dia hanya berdiri dengan dirinya sendiri sahaja. Sekarang samalah. Dia berdiri dengan dirinya sahaja. Jadi Allah Ta'ala itu zat yang wajibul wujud, tiada harus berdiri kepada yang lainnya. Dan jikalau ada nazar akal ni pemikiran akal, pandangan akal. Dan jikalau ada nazar akal itu mengharuskan atas demikian itu sekalipun, maka nazar akal dan fikir atas demikian itu fasid. Katalah ada orang pemikiran dia, ada orang berfikir apa? Maksud ada orang berfikir selain pada Allah ada lagi Tuhan yang lain. Maksud dia nak mengatakan Tuhan tu ada banyak lah. Jadi ada orang dia berpegang Tuhan tu ada banyak. Kalau Kristian ada 3 Tuhan juga, Tuhan anak, Tuhan omak. Itu pemikiran dia. Kalau agama Hindu lagi banyak akal dia berfikir macam tu. Kalau kita kata adalah orang fikir macam tu, ada orang fikir macam tu. Jikalau ada nazar akal itu mengharuskan atas demikian itu, akal dia kata bolehlah ada Tuhan yang lain ni. Ada Tuhan sungai, Tuhan bukit, Tuhan laut. Dia akal dia fikir macam tu kan. Kalau akal dia tak fikir macam tu, macam mana dia nak ada akidah macam tu lah. Dia mengatakan akal dia fikir macam tu. Kalaulah ada nazar akal mengharuskan atas demikian itu, mengharuskan ada sifat uluhiyah selain pada Allah, ada orang fikir macam tu, ada sekalipun, maka nazar akal dan pemikiran itu, kalau macam itulah orang tu berfikir ada selain daripada Allah sifat ketuhanan uluhiyah itu, maka pemikiran itu fikiran yang wasak. Itu fasid. Itu pemikiran yang wasak. Yang dikata sini, itulah pemikiran yang fasid. Kenapa? Sebab wujud dalil qat'iyyah. Dalil qat'i ini dalil yang utus. Dalil qat'i ini apa?
Dalil qat'i ni Al-Quran. Disebut dalil qat'i, dalil Al-Quran. Dalil qat'i putus. Qat'i putus, tak ada bantah-bantah. Tak boleh. Kalau ada orang fikir macam itu, maka itu bukan yang wasak. Sebab kita dah ada dalil qat'i. Dalil qat'i kita Quran. Qul huwallahu ahad. Tak boleh. Sebab kita dah ada dalil qat'i. Sebab wujud dalil qat'iyah dan nas kitab. Nas kitab ni Quran lah, dalil qat'i. Nas Quran dan juga ada nas hadis. Juga ijma', ijma' sahabat, ijma' segala ahli millah. Ahli millah ni para ulama. Seperti yang telah tersebut, maka dibicara hujjah dan dalil yang putus di dalamnya itu telah tersebut dalam beberapa kitab yang mutawwalat. Sebab kitab yang besar-besar, mutawwalat ni kitab yang besar-besar. Dah disebut dah. Bermaksud kitab kita ni tak berapa nak besar. Ada kitab besar lagi. Dalam kitab yang besar, dalam kitab yang panjang-panjang. Dalam beberapa kitab yang mutawwalat, dan inilah kafa, itu kafa. Dan inilah kafa. Orang kalau baca kitab ni dia kena pandai bahasa Arab. Dia kena pandai. Kalau tak dapat. Tiba-tiba dia masuk kalimah Arab. Kalau tak dia jadi macam-macam lah ya. Dia faham. Maka inilah kafa. Kafa ni memadai. Wa kafa billahi hasiba. Kafa ni memadai. Bermaksud hujah macam ni dah cukup dah. Dah cukup dah. Kafa. Apa hujah dia? Ya, tak boleh terima. Walaupun ada orang pada pandangan dia Tuhan tu boleh 2, 3. Jadi kita tolak saja hujah mereka dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Dah. Ini dah cukup dah. Kita kafa. Dan inilah kafa bagi orang yang awam. Kafa cukuplah bagi orang awam. Kalau kita nak masukkan kita ni orang awam, kita ni orang awam. Kenapa orang awam? Sebab kita tak baca, mendalami kitab-kitab yang banyak. Kita baru cuba-cuba baca kitab Jaharah pun dah lalam nongai. Apa benda lah sebut ustaz. Jadi kalau ada perasaan macam tu, kita ni orang awam. Orang awam. Tapi kalau seronok nongai, itu dah masuk ahli ilmu dah. Jadi kalau baca kitab yang macam ni pun dah mengantuk, maka kita awam-awam lah. Jadi orang awam ni tak perlu hujah banyak-banyak. Orang awam ni hujah. Kalau ada hujah, tahun ni tak ada hujah langsung. Walaupun orang awam mesti ada hujah sikit-sikit. Tak boleh tak ada hujah langsung. Jadi hujah macam ni dah memadai dah. Kalau ada orang kata, saya rasa pada panggilan saya sifat Tuhan tu ada pada yang lain. Boleh saja 2, 3 Tuhan katanya. Kita nak jawab pula. Kata-kata itu semua tertolak dengan hujah qat'i. Tertolak dengan hujah Quran. Qul huwallahu ahad. Ni banyak lagi ada ayat Quran yang lain kan. Kita baca qul huwallahu ahad dan tertolak. Itu dari qat'i. Kita bagi orang Islam, Quran itu adalah dalil yang qat'i. Quran adalah qat'i. Maka itu kafar kata. Itu kafar, memadai. Hujah macam dah memadai dah. Memadai bagi orang yang awam katanya. Kafar iaitu memadai bagi orang yang awam. Dan bicara
dan bicara bab nafi. Wallahu alam. Habis itu mungkin huraian tentang makna kalimah la ilaha illallah. Kita tahu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dah memadai dah. Bagi orang awam memadai dah. Kita faham maksud la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dah memadai lah kita. Sebab kalimah syahadah itu adalah hasil daripada keyakinan seseorang. Seseorang yang yakin tentang iman, bermaksud dia faham. Kalau dia tak faham, macam mana pula nak diterima iman dia? Jadi orang yang beriman ataupun orang yang menerima Islam, maka dia faham tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Sebelum ni mungkin dia berpegang Tuhan tu banyak. Kalau Kristian dia faham Tuhan tu ada tiga. Agama lain banyak lagi. Akhir dia mempercayai Tuhan itu hanya Allah. Kan? Tuhan itu hanya Allah. Dan Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah. Maka berdasarkan keyakinan itu, maka dia mengucap syahadah la asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang dia faham? Iaitu aku nak saksi bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itulah kefahamannya. Tetapi yang kita baca, yang kita hurai itu huraian makna nafi isbat. Kita huraikan yang pertama itu kulliyah, datang juz'iyah dan sebagainya. Dan ada juga dihuraikan maksud la ilaha itu, maksud la maqsuda illallah. Tidak ada yang kita maksudkan kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Itu hurai-huraian tambahanlah kepada makna-makna tersebut. Dan ada pun yang diisbatkan, daripada kalimah yang musyarrafah itu fardun. Fardun ni tunggal. Eso. Apa beza eso dengan satu? Sebut qul huwallahu ahadun, ahad. Dia tak sebut Allahu wahidun. Apa beza wahidun dengan ahadun? Kalau ahadun tunggal. Maksud tunggal tak ada dua, tiga. Kalau wahidun ada saniyun, ada salisun kan. Wahid isnan salasa. Kalau wahid ada, kalau satu masa ada dua, tiga, empat. Tapi kalau tunggal tak ada dua. Ya begitu juga fardun juga tunggal, unggul. Faridun, unggul. Yang diisbatkan dari kalimah yang musyraf itu fardun, yang eso, tunggal eso. Yang eso yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sifat uluhiyah yang kita nafikan ia berdiri bagi sifat lain daripada Allah. Kita nafikan uluhiyah itu ada kepada yang lain daripada Allah. Jadi kita hanya isbatkan, kita hanya letakkan bahawa uluhiyah itu hanya ada pada Allah, fardun. Sebab itu kita al-fardus samad. Al-fardus samad bermaksud yang eso, yang unggul.
Seperti sifat uluhiyah yang kita nafikan ia berdiri bagi sifat lain daripada Allah, seperti yang telah tersebut, wallahu a'lam. Itu saja. Isbat itu hanya Allah saja. La ilaha, kita nafikan semuanya, dan kita isbatkan sifat uluhiyah itu hanya kepada Allah Ta'ala yang fardun, yang esa. Jikalau telah mengenal engkau daripada makna uluhiyah yang 4 perkara itu, maka mengenal engkau bahawa makna kalimah yang musyarrafah itu 4 perkara. Jadi sebelum ni diberikan maksud sifat ketuhanan itu apa. Dia dibagi 4. Tuhan tu apa sifat dia. Kita dah baca sifat 20 kan. Tapi ni ciri-ciri ketuhanan. Apa dia 4 sifat uluhiyah itu? Yang pertama apa ni? Jadi bila kita kenal sifat uluhiyah, maka mengenal engkau bahawa makna kalimah musyarafah itu 4 perkara. Jadi bila kita kenal sifat uluhiyah, maka kita akan kenal sifat yang bukan uluhiyah. Itu maksud dia. Bila kita dah kenal lah sifat uluhiyah itu apa, maka tahulah kita yang bukan uluhiyah itu apa. Maka diberikan yang bukan uluhiyah. Maka yang bukan uluhiyah yang pertama, tiada kaya yang sebenar. Sebelum ni kita dah sebut sifat uluhiyah itu dia mestilah kaya yang sebenar. Kaya yang sebenar ni apa? Kaya yang sebenar bermaksud dia kaya kepada yang lain pada diri dia. Itu bukan kaya. Macam kita ni tak kaya. Tak ada makhluk pun yang kaya. Jadi banyak, kita ni banyak keperluan kita. Kita nak kena bernafas, nak kena makan, nak kena minum, nak ada kerusi duduk. Kalau tak ada, lotih kita. Kita ni tak kaya. Jadi kaya Allah Ta'ala itu mestilah kaya yang sebenar. Yang kaya sebenar hanya dia sahaja. Kenapa Allah Ta'ala itu kaya yang sebenar? Sebab dia hanya berdiri dengan dirinya sendiri sahaja. Qiyamuhu binafsih itu maksud kaya. Jadi saya pada Allah, dia tiada kaya yang sebenar. Dia bukan kaya. Yang kedua, tiada yang diharap sebenarnya. Yang kedua, tiada yang diharap sebenarnya. Tiada yang diharap sebenarnya. Hanya Allah Ta'ala yang kaya yang diharap sebenarnya. Tiada yang diharap sebenarnya. Bermakna tiada yang diharap sebenarnya. Bermaksud kalau kita berharap sesuatu yang lain daripada Allah, itu bukanlah harapan yang sebenar. Itu bukanlah harapan yang sebenar. Kita harap orang tolong, kita harap sepoleh, itu sebenarnya bukan harapan yang sebenar. Jadi sebagai orang Islam, kita kena tahu harapan kita sebenar apa dia. Harapan kita yang sebenar adalah kepada Allah. Bermaksud tiada sesuatu pun yang boleh kita harap dengan harapan yang sebenar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala lah harapan yang sebenar. Tidak boleh kita gantungkan harapan kita kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gantungkan harapan kita kepada yang lain daripada Allah, kita sebut itu adalah pergantungan yang majas. Pergantungan yang majas saja. Mana kena berlapik-lapik lah.
Jangan kita jadikan bergantung kita selain Allah, macam itulah yang sebenar. Dan kalau kau tak ada, lebih lah dia, tak dapat kau. Jadi jangan kita gantungkan harapan kita kepada seseorang dengan harapan yang sebenar. Kita lah yang salah. Kita lah yang salah. Jadi maksud kalau ada orang menolong kita, alhamdulillah. Ada orang menolong kita, kau ada senang dan jadi kita boleh kita bergantung pada orang tu seolah macam kalau tak ada dia habis. Salah lah kita. Kita boleh bergantung kepada yang lain, padahal kita bergantung yang majas. Maksud apa maksud berlapis? Bermaksud Allah Subhanahu wa taala yang sebenar nak menolong kita daripada orang tu. Berlapis-lapis. Pandangan kita kena berlapis-lapis. Maksud bila ada orang datang menolong kita, yang kita pandang Allah Subhanahu wa taala yang datang menolong kita melalui orang tu. Itu maksud berlapis-lapis pandangan kita. Jangan kita letakkan satu batu harapan kita pada makhluk. Itu yang salah. Jadi boleh kita bergantung kuat pada orang, tetapi hendaklah kita berlapis-lapis lah, berpada-pada lah. Sebab tu bila terlampau kuat sandaran kita pada makhluk, tu jadi ujian pada kita lah. Jadi ujian pada kesalahan pandangan kita. Jadi ujian pada kita. Kita tak boleh nak berkuat kecuali pada Allah Taala. Kalau kita berkuat kepada yang lain pada Allah Taala, maka Allah Taala timpakan kita bala lah. Tuhan timpakan kita bala. Apa bala dia? Bala dia jadi macam-macam lah. Jadi somak kepala tu jadi apa? Macam-macam lah. Sebab apa? Sebab kita sandarkan kepada yang daripada Allah Ta'ala. Habislah dan tak ada siapa dah, dia kata. Habislah, entah jenak. Jadi kita sandarkan pada makhluk melampau-lampau sangat. Sebab pegangan kita, tiada yang diharap sebenarnya hanya Allah. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan melalui sesuatu perkara, di situlah ujian Allah Taala pada kita. Di situlah ujian Allah Taala pada kita sebenarnya. Kita beriman, kita percaya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan nak uji hati kita ni. Betul-betul ke kita bersandar pada dia ni? Maka Allah Ta'ala berikan kita kekuatan daripada pelbagai sudut. Tuhan bagi kita kekuatan dengan harta. Tuhan bagi kita kekuatan dengan kesihatan. Tuhan bagi kita kekuatan dengan kawan-kawan. Allah Ta'ala bagi kita kekuatan dengan keluarga. Kuat gitu sebab keluarga kita besar. Kuat gitu sebab harta kita banyak. Kuat gitu sebab badan kita kuat. Maka kita kena tahu bahawa sandaran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata kekuatan yang Tuhan berikan itu. Sebab Allah Taala akan tarik. Allah Taala akan tarik semuanya yang Tuhan beri. Tuhan akan tarik harta kita. Allah Taala akan tarik kesihatan kita. Allah Taala akan tarik orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita rabah ke tak rabah? Kita rabah melepek, bermaksud selama ni kita bersandar kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lemah iman kita lah. Bukan kita orang tak beriman, kita beriman Allah Taala, tapi kita jadi lemah. Itu nak menggambarkan lemahnya iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepatutnya kita mencontohi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah contoh
seorang manusia yang berkuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sangat bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak lemah. Dia tak lemah, dia tak goyah. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu juga satu ujian daripada Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang luahan hatinya, bahawa dia hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sehingga Allah Taala datangkan ujian kepada Nabi Ibrahim. Apa ujian dia? Allah Taala hantar malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril kutu malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi Nabi Ibrahim menolak. Sebab ketika itu dia hanya melihat sandarannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu malaikat datang nak nolong, selesailah. Nabi Ibrahim tak. Dia tidak bersandar kepada malaikat Jibril, dia hanya bersandar pada Allah Taala saja. Jadi hakikat dia begitu. Hakikat dia tiada yang diharap yang sebenarnya, hanya Allah yang kaya yang diharap sebenarnya. Jadi sepatutnya kita macam tu. Sepatutnya kita macam tu. Allah Subhanahu wa taala bila memberikan kekuatan kepada kita, maka diberikan asbab-asbab yang banyaklah. Tuhan berikan asbab-asbab yang banyak untuk berikan kita kekuatan. Tapi hendaklah kita sadar bahawa kekuatan yang Tuhan bagi itu dia yang bagi. Kita bila makan tagap kita. Bila kita minum tagap kita. Bila kita ada duit barulah tagap sikit jalan. Ni duit tak ada, sengit dah jalan. Sengit dah jalan. Apalah sengit lah, duit tak rak. Dia tak ada sengit dah. Ni semalam tagap duit ada. Jadi Allah Ta'ala dia tahu kita macam tu jadi paling tidak pun kita tahulah. Jadi alhamdulillah sekali berdapih dah sikit. Duit dah ada, Allah Ta'ala tolong dia tu. Tak apalah. Ada lapik lah. Alhamdulillah sekarang ni okey dah gitu. Nampak pula dah ada kawan dah. Ada kawan dah. Kalau tak gitu, ya Allah, tak pernah buat semua tak nak kawan. Alhamdulillah, puas doa, ya Allah bagilah kekuatan, ya Allah bagi kekuatan. Di bawah dia 3 orang kawan. Alhamdulillah Allah Taala bagi. Tak apalah pelapik-lapik gitu. Allah Taala bagi kekuatan. Paling tidak pun kita tahu Allah Taala yang bagi kita kekuatan melalui asbab tu. Tapi kita kena hati-hati juga. Bahawa itu hanyalah asbab. Kita kena cari kekuatan yang lebih lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang logo dah. Tuhan bagi rezeki mudah, pagap sikit. Dia berlapik-lapik jugalah. Allah Taala yang bagi. Tapi kita kena kuatkan juga kekuatan kita. Bermaksud apakah suatu masa nanti Tuhan tarik harta daripada kita jadi lemah. Jadi yang ketiga, tiada yang mempunyai ibadat sebenarnya hanya pada Allah. Itu sifat uluhiyah. Sifat yang ketiga mana? Sifat uluhiyah, maka hanya dialah yang tempat ibadat kita. Tiada yang punya ibadat sebenarnya hanya Allah Ta'ala yang punya ibadat. Itulah sifat uluhiyah yang ketiga. Ada pun yang keempat, tiada wajib adanya hanya Allah. Yang keempat. Jadi sifat uluhiyah yang keempat, tidak ada kewujudan yang sebenar kecuali dia. Bermaksud selain daripada Allah bukanlah kewujudan yang sebenar. Sebab itu macam-macam bahasa ulama bagi kepada makhluk ni. Sebab bermaksud selain pada Allah makhluk. Makhluk kullu ma siwa Allah. Makhluk ini selain pada Allah itu makhluk. Bermacam-macam lah disifatkan makhluk ini. Ada yang ulama sifatkan makhluk ni macam bayang-bayang katanya.
disebut macam tu, disifatkan macam tu. Kita tak rasa macam kita bayang-bayang pun, tapi disifatkan macam tu. Kenapa bayang-bayang ni nak khabar ada pun tak ada pun bukan, nak khabar tak ada pun bukan. Bayang-bayang kan, nak khabar ada pun bukan, tak ada pun bukan. Nak khabar tak ada tu ada bayang-bayang. Nak khabar ada pun tak ada bondo kan. Bayang-bayang nampak tapi tak ada. Jadi yang kata bayang-bayang nak khabar ada pun tak ada sebenarnya. Macam bayang-bayang dalam cermin dapat bayang-bayang kan. Dalam cermin tu. Dalam cermin nampaklah. Jadi bayang-bayang dalam cermin tu benda tu ada ke tak ada? Tak ada sebenarnya. Nak khabar tak ada tu nak ada dalam cermin. Ada bayang tu, tapi sebenarnya tak ada. Jadi ada ulama kata kita ni ada ke tak ada? Ada apa tak ada pula? Ada. Tapi sebenarnya tak ada. Bermaksud disebut sebenarnya tak ada, bermaksud kewujudan kita bukanlah kewujudan yang hakiki, bermaksud kewujudan kita sebab diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ni bukanlah kewujudan yang hakiki. Bermaksud kewujudan kita adalah kewujudan yang haruslah, harus. Bermaksud yang harus, bermaksud kita ni boleh binasa, kita boleh mati, kita boleh hancur. Kalau terbakar, hancur, habis rontung. Habis, tak ada. Kena bom, hancur. Semalam ada, ini tak ada dah. Tak ada, habis, hancur. Makan di rimau, habis. Tulang pun tak ada dah kan. Jadi boleh hancur. Janganlah sebut rimau lah. Kena ke bumi dekat kubur. Yang ke bumi tahun 50-an mari. Ada ni tak? Tak ada lah. Carilah kosan-kosan kubur dekat Istana Sotik tu. Nak alih dekat kubur Puan Cik. Sulih tulang pun tak jumpa. Masa zaman Hang Tuah ni kan. Sejarah tu ada. Sejarah kubur tu ada. Tapi orang dah tak ada dah. Jadi sesuatu yang boleh tak ada itu bukanlah kewujudan yang hakiki. Harta kita yang dulu ada sekarang tak ada dah, habis dah. Sebab itu disebut dunia ini bukanlah kewujudan yang hakiki, sebab dia akan binasa. Begitu juga kita lah. Maka tiada yang wajib ada. Yang wajib ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang wajib ada. Banyaklah huraian para ulama tentang ini. Jadi sifat uluhiyah itu empat ini. Disebut empat lah sini ya. Dan adapun sifat yang masuk dalam istighna. Istighna ni kaya. Istighna ni kaya. Dan sifat yang masuk dalam istighna dalam iftiqar. Iftiqar ni miskin. Lawan ni. Istighna, iftiqar. Istighna ni kaya. Iftiqar ni miskin ataupun memerlukan. Sifat yang masuk dalam istighna dan iftiqar itu maka iaitu ikhtilaf ulama radhiyallahu anhu. Jadi di antara istighna dan iftiqar, istighna adalah sifat uluhiyah, sifat uluhiyah, sifat Tuhan. Istighna ni sifat Tuhan. Iftiqar adalah sifat hamba. Jadi hakikat sifat kita adalah iftiqar. Hakikat sifat Allah adalah istighna. Sebab itu Allah Ta'ala larang kita yang bersifat dengan iftiqar ini memakai pakaian sifat istighna. Tuhan larang kita memakai pakaian sifat istighna, itu Tuhan larang.
Jadi kalau kita pakai sifat istighna, itu adalah satu kesalahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat istighna inilah yang selalu kita pakai. Sifat istighna inilah yang selalu kita pakai. Yang kita tak sadar kita pakai pakaian sifat istighna yang ditegur oleh para ulama, terutama dalam ulama-ulama tasawuf. Menegur kita berhati-hati dengan sifat istighna ni. Tak sadar gitu. Kita lalai. Kita pakai pakaian sifat istighna. Sifat istighna adalah sifat yang Allah Ta'ala tak terima lah. Tuhan tak terima sifat istighna ni. Sebab itu Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Hatta Nabi larang kita memakai sifat istighna dengan amalan yang ada pada kita. Kita menjadi orang yang soleh, kita menjadi orang ahli ibadat, kita jadi orang yang ada ilmu. Jadi terkadang ahli ibadat, ahli taat, datang sifat istighna. Datang penyakit sifat istighna kepada ahli ibadat, kepada ahli ilmu, datang sifat istighna. Jadi berhati-hati. Alhamdulillah kita jadi ahli taat, kita dah rajin beramal, kita dah rajin baca Quran, kita dah rajin bersedekah, kita dah rajin ibadat. Maka ada perlu berhati-hati dengan sifat istighna dengan ibadat. Itu banyak sekali nasihat daripada Nabi SAW sifat istighna. Nabi bagi contoh seorang ahli ibadat. Nabi kata zaman dulu ada ahli ibadat yang banyak ibadatnya, rajin qiyamul lail, rajin berpuasa, ahli ibadat, malam tak tidur. Maka ahli ibadat pagi petang siamal ibadat, umur dia ratusan tahun. Tetapi kesilapan orang ni, dia ada sifat istighna yang dia tak perasan. Maka Nabi kata akhirat nanti apabila orang ini dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala bagi tahu kepada malaikat, suruh orang tu masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka datang malaikat, Allah Ta'ala katakan, masuklah engkau dalam syurga dengan rahmat kasihan belas Allah Subhanahu wa taala. Maka kata orang ni tak ada, dia kata, aku tak ada masuk syurga dengan belas rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku nak masuk syurga dengan ibadat yang aku telah lakukan, katanya. Sebab aku banyak amal, banyak ibadat, aku banyak qiyamul lail, aku banyak puasa. Bermaksud orang ni rasa kaya dengan amal yang banyak. Masuk syurga dengan rahmat ini bermaksud belas kasihan lah. Belas kasihan ni macam kasihan masuklah. Anak kita nak masuk universiti, ada pak saudara atas masuk jelah, kata dia. Dia markah tak cukup, sia semua markah. Ikut pintu depan tak boleh masuk dah. Entah pintu mana masuk jelah. Belas kasihan daripada seseorang. Kalau dia memang dapat isi semua, dia masuklah. Tapi kalau dia semua A, straight A, dia tiba tak payahlah gitu. Tak payah tengoklah sikit tu masuk je lah. Dia tak nak dah tu. Tunjuklah sikit, straight A lah. Dia tak nak rekomen tak nak, dia kata. Sebab dia soho banyak usaha dia dapat 10 A. Tunjukkanlah sikit dekat pensyarah tu 10 A dah. Nak X lah sikit. Macam tu lah masuk syurga. Si Abid ini nak masuk syurga dengan amal dia banyak. Dia istighna, dia rasa kaya dengan amal dia. Maka Tuhan buktikan
Sifat kaya dengan amal tu tak betul. Maka Tuhan timbang amal dia dengan nikmat mata, nikmat telinga. Maksud kata nikmat dunia pun dia tak mampu nak bayar dengan amal. Maksud tak boleh kita istighna dengan amal. Istighna hanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermaksud sebanyak mana pun amal kita, maka kita tak boleh rasa kaya dengan amal. Maka Nabi mengatakan tak ada seorang pun masuk syurga dengan amal. Semua orang akan masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud Nabi nak bagi nasihat, jangan kamu bersandar pada amal kamu untuk masuk syurga. Hatta engkau ya Rasulullah, tak ada orang yang paling banyak beramal berbanding Nabi SAW. Nabi lah ketua kepada orang yang beramal. Nabi orang yang ketua pada qiyamul lail. Hatta engkau ya Rasulullah, hatta diri aku sendiri pun aku takkan masuk syurga dengan amal kecuali Allah Taala rahmati aku. Bermaksud Nabi tunjukkan sifat iftiqar. Jadi kita ni sifat kita iftiqar. Itu hakikat, cuma kita yang perasan-perasan. Jadi itulah berbeza sifat istighna dan juga iftiqar. Akan datang dihurailah. Akan datang dihuraikan pula mana istighna dan juga iftiqar, dan ada pun sifat istighna iftiqar itu, maka itu ikhtilaf ulama radhiyallahu anhu membahaskan kata itu. Wallahu ta'ala alam.